Kat mana lagi nak dapat chicken tender besar dengan harga RM23 je? Kat sinilah korang. Tengok ni, portion dia besar dan berbaloi korang. Chicken tender dia aku ambil level mild, tapi korang tengok saiz dia, ya Allah, besar betul. Kulit luar dia crispy, tapi isi dekat dalam tebal dan juicy. Memang terasa marination tu meresap ke dalam. Paling favourite dia punya garlic ranch. Pekat, creamy dan penuh rasa. Dihidang pula panas-panas, memanglah puas bila makan. Next, kita try pula 2 ketul ayam goreng level spicy. Dari segi rasa dan tekstur sama je macam chicken tender tadi, tapi yang ni, ya Allah, pedas dia memang lain macam. Kalau korang jenis tak tahan makan pedas, korang better skip. Tapi kalau korang memang kaki pedas, nah, ini memang untuk korang. Nampak tu muka aku pedas gila, ya Allah. Nasib baiklah ada milkshake coklat dia yang manis, pekat dan sejuk. Kau tengoklah topping dia pun melampau Terus hilang rasa pedas kat lidah ni. Memang lega. Setiap set datang dengan 2 side dish dan jujur aku cakap semuanya tak mengecewakan. Cajun fries dia ada rasa rempah, wedges dan curly fries tebal dan rangup. Paling aku suka coleslaw dia guna sayur fresh and balance lah rasa masam manis tu. Dari segi portion, tempat ni memang win, memang melampau sampai kena bungkus bawa balik sebab tak habis. Serius aku cakap, untuk harga macam ni sangat berbaloi berbanding banyak local brand lain. Tak percaya? Korang try sendirilah.